Ni nasi lemak dengan kuih kari pap. Wah, terima kasih ya, Ros. Sama-sama. Diamlah. Kacau saja. Mau makan apa, Ros? Roti canai ada, roti telur, roti bakar, roti sadi, roti tisu, Kita roti... orang nak minum je. Minum? Teh tarik ada, teh ais, kopi kurang manis, kopi ais. Kita orang nak susu segar. Akak, air kosong. Betul-betul. Okey. Ros, ini nasi lemak ada tukar resepi kah? Hah? Tak ada? Kenapa, Uncle? Semua orang makan, ada kata lagi sedap. Banyak laku. Ada tambah barang baru kah? Tak adalah. Aduh, barang baru tu kita orang lah yang tolong bungkus. Sebab tu lagi sedap. Betul-betul. Eleh. Tolong bungkus je. Tak ada kena-mengena pun. Ish. Ini dua budak kecil main-main juga. Kecil-kecil main lah. Lagu ni. Kak suka. Uncle, kuatkan radio tu. Oh, cintaku. Yang terpendam. Selama ini ku kirimkan salam. Nah, dia di kursi aman. Jangan tak pergi tengok. Hah? Biar betul. Kenapa kak? Cik Bidadari. Dia penyanyi baru yang sedang meningkat naik. Mesti dia ramai peminat kan? Dasar bukan kita orang lah. Kita orang baru ni tahu pasal Cik Bidadari. Betul. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Dan yang jaga kita semua. Teman-teman luar biasa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Hai Ros. Uncle Mutu. Ya, adik manis. Ni nasi lemak dengan kuih kari pap. Wah, terima kasih ya, Ros. Sama-sama. Diamlah. Kacau saja. Mau makan apa, Ros? Roti canai ada, roti telur, roti bakar, roti sadi, roti tisu, Kita roti... orang nak minum je. Minum? Teh tarik ada, teh ais, kopi kurang manis, kopi ais. Kita orang nak susu segar. Akak, air kosong. Betul-betul. Okey. Ros, ini nasi lemak ada tukar resepi kah? Hah? Tak ada? Kenapa, Uncle? Semua orang makan, ada kata lagi sedap. Banyak laku. Ada tambah barang baru kah? Tak adalah. Aduh, barang baru tu kita orang lah yang tolong bungkus. Sebab tu lagi sedap. Betul. Eleh. Tolong bungkus je. Tak ada kena-mengena pun. Ish. Ini dua budak kecil main-main juga. Kecil-kecil main lah. Lagu ni. Kak suka. Uncle, kuatkan radio tu. Oh, cintaku. Yang terpendam. Selama ini ku kirimkan salam. Mana semua orang? Ayo, Ros. Semua orang sudah lari. Jangan nyanyi lagi. Rugi, Uncle. Ayo.
cintaku yang terpendam selama ini. Bising kau, Ros. Sekian namaku hebat. Apa ni? Ros, Ya, Opa. lagu apa yang kau dengar tu? Lagu baru ni. Sedap. Suara dia merdu. Sedap dia nyanyi. Bukan macam kau nyanyi, sumbang. Amboi. Seronok ya. Gelakkan orang. Mari sini. Ish, jangan main kat sini. Banyak jarum. Baik, Opa. Siapa penyanyi tu? Cik Bidadari. Dia penyanyi baru yang sedang meningkat naik. Lagu dia ni sedang hangat di pasaran. Hari-hari keluar radio. Mesti dia ramai peminat kan? Dasar bukan kita orang lah. Kena pilihan. Ya, kita orang baru ni tahu pasal Cik Bidadari. Upen! Ipen! Hai. Ha, Ihsan. Ada apa? Nah, nanti ada konsert amal. Jangan tak pergi tengok. Kakak Ihsan pun ada buat persembahan. Ya? Mana satu kakak Ihsan? Yang ni. Okeylah. Ihsan pergi dulu. Ada kerja. Hah? Biar betul. Kenapa, Kak? Ini kakak Ihsan. Dan inilah Cik Bidadari. Susanti kata dia pergi terus ke Padang. Jadi, kita tunggu siapa lagi? Minta maaf. Lambat. Apa itu? Konsert amal Cik Bidadari bersama... Mana Cik Bidadari? Jangan. Nah, ambil ni. Wah, Abang Is banyak suka sama ini Cik Bidadari. Abang Is kenal kah? Mestilah kenal. Dia peminat nombor 1 Cik Bidadari. Siapa Cik Bidadari ni? Kakak Ehsan. Kakak Ehsan? Ya, abang dah lama kenal dia. Masa belajar sama-sama di bandar. Dia cantik dan pandai menyanyi. Suara dia sedap. Ros, apa yang bawa hanyut ni, Ros? Hah? Alamak. Tak tahu. Opa, ayam yang hangit. Bisinglah. Ros. Berkhayal apalah tu? Pasal kakak Ihsan lah. Akak kenal kakak Ihsan? Kenal lah. Tapi dah lama tak jumpa. Sebab dia sekolah di bandar. Jadi tak berapa nak ingat. Tapi Opa ingat, dia memang suka menyanyi. Ha, betul tu. Dia suka nyanyi kat majlis kahwin orang kampung. Yang Opa tahu, nama dia Badaria. Orang kampung panggil dia Badar. Jadi, betul ke Cik Bidadari tu kakak Ihsan? Tak pasti. Seingat akak, kakak Ihsan tembam. Macam Ihsan? Ha-ha. Dan suara dia pun tak semerdu dan tak sesedap suara Cik Bidadari. Harus cakap lain. Abang Is cakap lain. Macam mana tu? Tak apa. Kakak Ihsan balik sini besok. Jadi, besok kita pergi rumah Ihsan, tengok sendiri. Baik, besok jumpa kat rumah kita orang. Kita pergi sama-sama. Mak El, datang rumah saya dulu. Siap. Hai, Upin, Ipin. Hai. Korang tak bawa apa-apa hadiah ke? Mau bawa apa? Aku tahu. Kita bawa makanan. Beli ayam goreng aku RM2. 2-3 jari sakit. Bagi hadiah tak perlu duit. Hadiah apa yang tak perlu duit? Apa dia?
gunting ni? Ish. Akak, kita orang keluar dengan kawan-kawan. Yelah. La 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 la. Bunga-bungaku yang cantik. Siapa punya kerja ni? Upin! Ipin! Siapa punya kerja ni? Upin! Ipin! Kau ada dengar suara macam suara akak? Tak ada? Kita ambil bunga ni, Kak Ros tak marah ke? Tak terfikir pula tadi. Satu, dua, Ihsan! Oh, Ihsan! Ya? Nak cari siapa? Korang datang ramai-ramai ni. Kenapa? Inilah kakak Ihsan. Cik Bidadari. Korang tak kenal kan? Sekarang sudah kenal. Cik Bidadari sangat cantik. Saya suka. Nah, bunga. Oh, terima kasih. Fizi, kau buat apa kat sini? Nak jumpa Cik Bidadari. Dah lama sangat tak jumpa kan? Ya, akak balik ni pun sebab nak bantu Daddy kumpul dana. Fizi, kau tahu ke Cik Bidadari ni kakak Ihsan? Mestilah. Ihsan kan sepupu aku. Kak Bidadari pun sepupu aku jugalah. Jangan cemburu. Tak cemburu, hanya susah nak percaya. Saya pun tak percaya. Aku faham. Kak Bidadari tak sama langsung dengan Ihsan. Ihsan macam ni. Kak Bidadari, macam ni. Ihsan! Mari masuk. Mari. Nyanyi satu lagu boleh? Nanti. Bablas! Keluar korang. Siapa ni? Badar! Kau tak ingat aku? Ros? Ini Ros. Lama tak jumpa. Ros, kau tak berubah dari dulu. Sama je sekarang. Tapi kau lagi cantik. Ya ke? Ya. Assalamualaikum. Is! Lama ni tak jumpa. Nasib baik kau ingat. Kau apa khabar? Baik? Baik. Kau sihat? Sihat? Cantik motor? Macam kau. Ish, ada je. Betul lah apa aku cakap. Kau pun Is. Apa kurangnya? Moga semangat sayangkan kampung dan kerjasama sesama kita berterusan untuk kesejahteraan semua. Tanpa membuang masa, saya menjemput penyanyi tersohor dari kampung kita, Cik Bidadari. Dah lah Ros, giliran orang lain pula. Mana? Tak ada orang dah. Akulah. Takkan tak nampak. Sibuk je. Menyampah. Ros, tolong tangkapkan gambar kita orang. Tak nak. Ihsan, kalau Ros, tunggu. Kalau kau Intan Payung, kakak kau pula apa? Mestilah Bidadari. Sebab tu nama pentas dia Cik Bidadari.